Apabila suara rakyat dibungkam, apa akan terjadi? Ini bukan cerita dalam novel, tetapi realiti di Malaysia. Seorang aktivis dan peguam Ong Wei Xiang, akaun Facebook beliau telah disekat dan tidak dapat diakses sekiranya anda berada di Malaysia atau Singapura. Ini bukan kes pertama di mana akaun media sosial dibuang negara. Sebelum ni juga terdapat ramai aktivis yang disaman, dipanggil beri rakaman percakapan, malah ditahan untuk siasatan oleh pihak berkuasa hanya kerana mereka kritik kerajaan atau pemimpin negara. Masih ingat tak? Sebelum mereka berkuasa, mereka turun ke jalan, pakai baju hitam, berguling-guling di jalan raya, laung tentang hak bersuara dan kebebasan rakyat. Tetapi sekarang, apabila mereka sudah berkuasa, dengan kuasa itulah, mereka tutup dan lenyapkan suara yang menentang mereka. Jadi, saya ada 3 soalan kepada YB Fahmi Fadzil dan YB Teo Ni Ching. Pertama, atas alasan apa MCMC sekat akaun media sosial rakyat Malaysia? Sekatan harus dibuat berdasarkan alasan yang munasabah. Kedua, jika hantaran itu langgar undang-undang, pihak berkuasa sepatutnya jalankan siasatan dan bawa kes ke mahkamah. Adakah sekatan sebegini bermaksud sebenarnya tiada kesalahan dari segi undang-undang, tetapi kerajaan tidak dapat terima suara rakyat dan kritikan? Ketiga, dulu Pakatan Harapan adalah pihak yang paling lantang bercakap tentang demokrasi dan kebebasan bersuara. Namun selepas berkuasa, mengapa hak kebebasan bersuara semakin sempit? Saya ada satu cadangan. Kalau kerajaan benar-benar tidak tahan dengar suara rakyat, lebih baik tutup semua media sosial. Cipta satu aplikasi saja, Fahmi App atau Madani App, setiap hari siarkan pujian kepada dasar kerajaan dan pemimpin negara. Rakyat hanya perlu like, share dan tepuk tangan. Dan dengan itu, kerajaan Madani mungkin boleh kekal berkuasa selama-lamanya.